Kor Polis Tentera Diraja, KPTD. Kor Polis Tentera Diraja, KPTD, ditubuhkan secara rasmi pada 12 Mac 1953 dengan nama asal Federation Military Police. Penubuhannya bertujuan memberi hikmat kawalan disiplin dan peraturan kepada anggota tentera. Perkembangan sejarah penting. 1953, penubuhan dengan kekuatan awal 2 pelatun. 1960, penglibatan aktif dalam Darurat Malaya dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia. 1970, terlibat dalam penguatkuasaan undang-undang dalam dan luar negara. 1997, diberi gelaran Diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dikenali sebagai Kor Polis Tentera Diraja. Peranan: keselamatan kawalan, menguruskan keselamatan kawasan ketenteraan, konvoi dan pengawalan tahanan. Urus trafik ketenteraan, menyedia dan mengatur pergerakan kenderaan ketenteraan. Pengiring kehormat, menyediakan kawalan kehormat untuk upacara rasmi diraja dan ketenteraan. Penglibatan dalam misi pengaman, bertugas sebagai polis tentera dalam misi PBB. Penglibatan bersejarah dalam negeri. Darurat Malaya. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Insurgensi Komunis Kedua. Ops Daulat. Pengurusan sempadan dan kawasan sensitif. Penglibatan bersejarah luar negara. Misi PBB di Namibia, Bosnia, Kemboja, Somalia, Lebanon. Bertugas sebagai penguatkuasa disiplin dan keselamatan dalam pasukan pengaman. Anggota KPTD dikenali dengan beret merah dan amban putih bertulis PM, Provost Marshal. Motto KPTD adalah setia waspada, melambangkan kewaspadaan dan kesetiaan dalam menjaga disiplin tentera. KPTD juga terlibat dalam latihan bersama dengan Polis Awam, PDRM, dalam operasi bersepadu melibatkan anggota tentera. Kenderaan rasmi KPTD biasanya dilabel dengan huruf MP, Military Police. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.